الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan carilah bekalan. Sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjaya dan selamat mereka yang bertakwa kepada Allah. Seterusnya marilah kita mendengar penegasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan seorang Yahudi. Ibrahim bukan seorang Kristian, Nasrani. Ibrahim seorang yang menganut Islam, agama yang suci, yang bersih. Ibrahim bukan dari kalangan orang-orang musyrikin. Menolak mereka yang mencuba untuk menyamakan Islam dengan agama-agama yang lain. Di atas nama mewujudkan perdamaian dunia, memeteraikan perjanjian yang dinamakan perjanjian Abraham, perjanjian Ibrahim. Kerana Ibrahim adalah datuk yang melahirkan 3 agama besar dunia: agama Yahudi, agama Kristian, dan agama Islam. Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijamin tidak boleh diselewengkan sekali-kali sehingga hari kiamat, menegaskan bahawa hanya Islam sahaja yang dianut oleh Ibrahim alaihissalam. Mereka yang telah menamakan agama Yahudi dan Kristian, termasuk musyrikin, sudah menyeleweng daripada ajaran asal Islam yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, inna dina indallahi al-Islam, sesungguhnya din di sisi Allah hanyalah Islam sahaja. Dan firman Allah Ta'ala, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan sesiapa yang berpegang lain daripada Islam, nascaya dia tidak diterima oleh Allah, dan di akhirat nanti termasuk di kalangan orang-orang yang rugi.
sama ada yang dinamakan agama-agama, teori, ideologi dan sebagainya. Walaupun dinisbahkan yang nama Ibrahim, adalah menyeleweng dengan Ibrahim dan Islam yang dibawa Ibrahim. Walaupun Karl Marx, seorang Yahudi keturunan Ibrahim, Adam Smith, Yahudi keturunan Ibrahim, mengadakan teori dan ideologi ciptaannya, sudah menyeleweng dari Islam yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam. Maka haram bagi umat Islam menerima yang lain daripada Islam. Walaupun kita berpegang pada konsep la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, kita disuruh berdamai dengan siapa sahaja dalam dunia ini. Perdamaian adalah diutamakan dalam hubungan Islam bersama pihak lain. Tetapi menegakkan Islam adalah benar, tidak ada tolak ansur sekali-kali. Setiap orang Islam mestilah mati dengan Islam. Tidakkah Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan jangan kamu mati malaikat dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Jangan kamu mati malaikat dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Sehingga mati mestilah dengan Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu wa laqad tafainahu fid dunya wa innahu fil ardi lamina as-salihin. Idh qala lahu rabbuhu aslim قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sesiapa yang tidak suka pada ajaran yang dibawa oleh Ibrahim, dia adalah orang yang membodohkan dirinya sendiri. Sesungguhnya kami pilih di dunia ini dia menjadi Rasul, membawa ajaran Islam. Dan di akhirat nanti termasuk di kalangan orang-orang pilihan di sisi Allah. Ingat ketika Ibrahim berpesan kepada anak-anaknya, Nabi Yaqub berpesan dengan pesanan yang sama, memberi wasiat. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih kamu satu agama, iaitulah Islam. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah. ونفعني وإياكم بالآيات والحكمة. قولوا قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya,
Dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita berpegang teguh dengan ajaran Islam seteguh-teguh dan sekuat-kuatnya. Tilik diri kita sendiri sejauh mana kepercayaan kita kepada Islam, perangai kita, amalan kita menepati ajaran Islam. Hanya Islam sahaja yang membetulkan perjalanan hidup kita sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang lain berislam sesat, menyesatkan, menyebabkan celaka di dunia dan neraka di akhirat. Seterusnya jangan lupa sekali-kali untuk sentiasa berselawat pada Rasul yang membawa rahmat, membawa ajaran Islam itu, kerana perintah Allah di dalam Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya marrah, sallallahu alaihi biha ashra." Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. ربنا اغفر لنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والفحشاء برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا ربنا وسلطاننا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.